Sama motor. Aduh, kata aku. Gosang motornya pun jatuh. Hi guys, Assalamualaikum. So, welcome back to my channel. Weh, lama gila weh aku tak buat vlog weh. By the way, banyak gila happen in my life lately. Daripada tahun lepas, 2025. Okay, apa-apa pun, hari ni kita nak balik kampung. Tapi aku tak seorang. Dengan husband. Hai! Yayang! Yang cepat. Oi! Ni salah satu perkara yang berlaku lah dalam hidup aku. Last vlog yang Belacan on 3. 1, 2, 3. Belacan! I don't know. Yang kata yang mati aku dah say. Apa? Okay. So, aku dah kahwin. Titing. And also dah ada suami. Dah ada me. Love of my life. Ngayang. Tahun ni kita balik Melaka. Raya tahun ni kita balik Melaka. Tapi kita tak berdua guys. Ada lagi surprise. Kita bertiga. Hai. Alhamdulillah. Aku dah booming dah sekarang doh. Dah booming, dah masuk second trimester. So perutnya pun dah buncit. Sekejap bengah. So ni sekarang ni kita nak pergi rumah ibu ayah dulu. Nak ambil daging ibu masak, daging hitam. So pergi office, hantar barang, ambil barang, and then we shoot terus ke Macau. Let's get it. Bismillah guys. Bismillah. Kita dah ada rumah sendiri guys. Jadi orang Shah Alai guys. Guys. So kita sampai office, kita nak bagi kuih raya kat bos. Nak try apa? Tu Mr. Deng. Mr. Deng Lagi Faizul je. Sekarang dia tengok vlog I mampus. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. What is up beautiful people? So today I pula record. Today I pula yang akan menjadi host pada hari ini kerana Mr. Deng. Tak tengok kiri kanan. What is up beautiful people? So today we are going ahead to Melaka, which my first time raya with Nur Mazwi binti Baharin, which is my wife, my new wife. Yeah. New wife juga ada apa? So pengalaman yang baru, kita tengok apa yang kita akan lakukan dekat Melaka. Since this is our first time celebrating together. So nanti kita tengok lah. So jom kita pergi ke Melaka. A few moments later. Aduh, jauhnya sebab kita jauh-jauh sebab kita ni. What's up beautiful people? Now we are at my hometown, y'all. So actually kitanya, aku bukan orang Melaka, aku orang KL. Maaf ya orang Melaka. Tak nak mengaku. So inilah dia kampungnya. Show to the camera. Show. Inilah kampung An. Mahal dekat ni, kat kuil ni. Bukan kuil ni lah, kat belakang kuil ni rumah Senang je lemak rumah ni. Kuil yang paling besar dekat Melaka. Inilah kuil yang paling besar dekat Melaka.
ni ya. Wet tissue apa? Tak ada. Di kamar tak ada wet tissue. Wet tissue dapur ada lah. Banyak ah. Banyak. So, this is my room. Our room. This is our room. Dia betul. Gigi. This is our room where the magic happen. NANI? Where the magic happen. Apa ni? Dah, sana. Kau datang sebut kerja ha? Hey! So, kita lagi kemas bilik Mama. Lipat baju Mama. So, Hazmi gonna lap pagar. Lap grill. So, mari kita lihat suasana. Weh bro! Buat vlog. Vlog? Kat YouTube Nanti lama tak buat vlog. Saya dah tengok semua vlog. Like. Oi. Ha? Wet tissue. Wet ni. Oi bang. Say hi to the vlog. Ni kan berapa pula? Ha? Kan berapa? Mungkin Razmi. Oh. Aku ada 2 hari tak mandi. Bodoh lah. Daripada semalam. Awak wasted si abang aku. Gazi, hi. Hai. Sini Gazi, panas sini. Puasa tak hari ni? Puasa? Puasa penuh ke tahun ni? Boleh claim duit raya lah. Boleh lah. Boleh lah. Ya. Oh, wet tissue. Come here. Say hi. Hi. Kami puasa penuh tak? Ya. Yes. Nak duit raya berapa ratus? Good. RM1 lah nanti bagi. Bye. For the vlog. Wah, peace. Ha? Tengok ni budak terpaling puasa. Ha? Tak. Budak terpaling puasa. Tengok ni budak terpaling puasa. Puasa ke adik? Puasa? Penat ke? Penat ke adik? Oh, penat je Cian. Yang benda Saleh, Radia Saleh. This is my youngest brother. Umur dia 8 tahun. Silap 9 tahun. Berat dia 8 nak masuk 9 kg. Kakak kata 63. Kau masak apa? Tu guys. Kakak masak tu. Ayam masak lemak pendek. Sedap lah. Ada lagi. Nasi tak ada kan? Oh, nasi tak ada. Masak nasi. Nasi tak kosong. Tak boleh orang lapar yang melampau ke? Perut masuk angin je manjang. Balado. Sedapnya. Balado agak sedap kan? Ya, itu. Wah, ni kita punya main karakternya. Lady of the house. Lengkuas. Ma, buat ni Ma. Masak apa tu Datin? Hi guys, bersama saya Datin Nora. Okay, hari ni Datin masak apa? Ni nama dia ni bunga tulip. Alhamdulillah. Okay kan? Episod seterusnya. Makan. Dalam. Masak apa tu Datin? Masak apa? Episod 3. Tak tanya? Dah berapa tahun? Baru tahu. Tak ada bajet ke? Bukan, tak dapat sponsor. Ni apa Datin? Ini nama dia lengkuas. Lengkuas ni susah sikit nak kopek. Dia keras. Ya. Gunakan tenaga solar. Allah, tenaga solar. Nampak tu. Datin puasa hari ni Datin? Mestilah kita mana pernah batal. Ya ke? Kita dah berapa tahun dah straight. Alhamdulillah. Dah oren ke? Ha?
Tahun-tahun yang lepas. Tak lah. Tak ada dah. Tak ada. Dulu dah lah. Yelah, Mirinda Orange. 10 tahun sudah. Zaman jahiliah. Awak kata awak tak pernah bantat. Itu bantal lah tu. Lepas ni dah tak ada. Dah hisap lah. Ni semua barang-barang untuk buat lodeh Ada kentang. Ni dah mesin semua rempah. Ni dah mesin semua rempah. Kita ada cili kering, halia, bawang merah sikit, Lodeh. kunyit hidup. Halia lagi. Ni serai ke ni? Serai. Serai. Ni cili padi. Bawang merah lagi, bawang putih. Cili kering lagi. Okey, Puan Amy. Cik Puan tengah buat apa? Tengah masukkan pulut dalam buluh nak buat lemang. Pulut ni Cik Puan buat sendiri ke? Ya, betul. Macam mana cara-cara dia? Tengoklah je lah. Saya malas nak. Saya kan puasa. Oh, awak puasa pula. Suka Puan Rokiah? Tak ada, tak ada. Hajar Rokiah? Tak nak cakap. Hajar Rokiah tak nak cakap tadi. Kemain cakap sampai keluar dengar. Itu cakap lain. Tak ada dah. Hai. Itu cakap lain. Ini cakap ni tak ada dah. Wawa ada ucapan tak untuk ni? Selamat Hari Raya. Untuk orang yang tersayang. Orang yang tersayang pun dah meninggal. Bubur dah dengar apa dah. Apa? Wawa punya power. Pandai betul. Pandai. Itu lagi orang. Tak nak ada. Ucapan. Selamat Hari Raya semua anak-anak. Anak aku sayang. Nombor satu. Nombor satu anak aku agak kelumpur tu. Anak korang dia cucu orang sama lah. Anak-anak cucu semualah. Itulah ucapan. Itulah. Kasih sayang. Nyambut Hari Raya. Baju raya warna apa tahun ni weh? Hijau. Peace weh, buat peace macam ni. Peace. Oi, tu dia. Saya full time in charge Full time charge. Full time in charge untuk lemang So hari ni kita pergi lemah department bukan Papa. kan. Hari tu Papa boleh hanya Papa. siapkan batas dia saja. Papa dia dah upgrade lah. Dia sponsor. Papa tukar sponsor. Macam tu. Mari kita tengok. Ni ada ni abang ya. Bang, ada ucapan Hari Raya bang. Selamat Hari Raya. Tahu lah puasa. Jangan tak larat sangat bang. Musafir. Ya abang, abang dah bucin dah bang. Dah lah bang, shame lah bang. Nampak wasted. Mari kita terjah. Wah, menantu-menantu yang sangat function. Wah, ini menantu baru ni. Wah, Cik Azmi tu buat apa Cik Azmi? Oh, itu baru kan? Ha? Yang Cik Azmi buat apa? Saya buat apa? Tengah kuih hidung. Kuih hidung. Kori dong. Aduh lahai. Rajin menantu. Zakiah elok panjat tu. Slipernya besar mana slipper kakak? Ya. Tak apa. Set. Nak penyapu. Penyapu apa? Tak apa ni. Oh, okey. Bro, dah mandi belum? Dah lah. Oh, alhamdulillah. Pelita tu bila beli? Tak apa-apa. Dah lama ke? Malam. Tak tahu lah kan? Masa kita dah tahu dah ada lah. Ya. Ya. Okay guys, depan ni kita buat projek kedai makan nanti, kafe. Alhamdulillah. Nama kafenya Dapur Pekalan. Nanti Awi masuk angin lah. So nanti kan Jadi puasa tak? puas. Dia puas je, tak ada tersa. Okay. So rumahnya belum kemas lagi. Tunggu Abi Wang Kak Jan baru start operasi besar-besaran. Okay guys. Bye. Boleh? Apa tu? Gambar. Ui. Basuh. Apa tu? Masak santan. Mana? Tak angus lagi kot. Belum. Ya. Tengah ni. Nasi impit dan jenis nasi goreng. Hai Kak
Dan vlog. Mari sini. Hai bang. Hello. Baru balik ke bidik ke? Vlog. Masuk. Mana saya punya favorite saya? Tapi ikan dis tak ada tau. Tak apa. Koyak tu yang mahal tu. Bo. Tak. Alamak, kata dalam vlog. Ni yang besar-besar bang. Ni yang tebal-tebal. Kat belah dalam mu sikit lah sikit. Potong dari bawah. Grandma, smile. Oh, record. Tak. Pada pinggang je. Boleh post luar lah, Pak. Berarti orang buat AI, dia abang pakai seluar panjang. Baik. Ahli baru. Welcome. New recruit. Hi guys, so kita di luar rumah. So sekarang Papa tengah set up. Datuk Baharin kita tengah set up kayu untuk lemang dibakar. Tu dia api dia. Ya. Tahun ni Datuk Baharin jadi sponsor sebab lemang kakak buat. Datuk Baharin sponsor. Mari. I photographer, I videographer. Okay guys, so kita orang nak keluar pergi siumat dengan bazar. Oh my god! Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Persatuan Agung setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa dari hari puasa bagi negeri-negeri Tolonglah esok. Aku kena puasa esok. Makan lemang malam kan. Okay guys, so Papa tengah membakar lemang. Lemang yang petang tadi kakak isi tu, Papa sedang membakarnya. Tangan. Kau tidak kan? Okay. Masa ada perempuan. Tak ada orang. Okay dah, action. Action. Nantu saya tolong. Action. Hari ni kita buat Ribena, Sprite, Yakult. Mana Yakult kita? Sekarang ini tapi ke tabir? Takbir. Takbir je.